Orang kata benda Mercedes ni maintenance murah. Ya ke murah? Korang nilai sendiri Kereta ni aku pakai dah setahun. Sama bayar dengan kau kerja kat sini Sob. Jom kita tengok berapa dah habis kat dia. Aku dapat hari tu mileage dia 30,000. Sekarang tunjuk Sob, berapa kilo dah jalan. Mak ai 90,000 kilo. Tengok tu dah dekat 100. Kau pergi mana? Kau bumi ke apa? Lagi mau tanya Tolak tambah 60,000 juga kau pergi berjalan. Kau pergi mana syaitan? Yang syaitan tu kau. Kau lagi banyak bawa kereta ni daripada aku. Kereta sedap, minyak mesti aku nak bagi yang sedap juga. Masing-masing kalau bawa macam tak sedar diri, kerja nak membenam. Pakai minyak biasa-biasa tak edit, nanti minyak hilang. Sebab tu aku pakai high-technya, dia tahan panas. Dia boleh pakai 10,000 km. Sekali servis lebih kurang dalam 700. Dalam setahun ni lebih kurang 6 kali. Wish, banyak juga. Dah berapa tu Sob? Satu lagi 3 beradik ni aku memang tak tinggal. Satu untuk bersihkan, satu untuk protect, satu lagi untuk maintain. Lepas tahun enjin ni memang ini macam bang. Betul tak Sob? Lagi satu kau lupa yang penting. You jangan langgar. Oh, lepas tahun baru nampak kau punya pandai Satu lagi kau lupa. Apa lagi pula? Bagi diorang rasa cakap pun tak guna. Okey, kau dah makin pandai Sob. Ini tip dia senang je. Kalau nak jimat ambil package Gearbox ni jangan lupa. Tukar minyak gear setiap 30,000 km. Kali servis minyak gear anggaran lebih kurang dalam 1,000. Maksudnya dalam setahun ni aku dah tukar 2 kali. Minyak buang, filter jangan lupa. Filter tak mahal pun. Bawah 100 lebih kurang. Sebab kereta ni pusing 4-4 tayar, minyak axle belakang jangan lupa Tayang kau apa cerita? Okey pada. Dapat kereta ni hari tu, bunga memang tebal. Tapi tahun dah lama, tayar dah keras. Aku kurang confident. Jadi aku terus tukar yang baru. Orang kata tayar Michelin sedap, aku try lah. Aku pilih model ni. Nama penuh dia Pilot Sports 4S. Ini condition dia. Makan dia pun sekata. Tak ada makan sebelah ke, makan belah dalam ke, belah luar ke, tak ada Performance dia memang tak payah cerita. Macam mana cara aku maintain tayar ni? Setiap kali aku servis minyak hitam, buat balik balancing, alignment dengan cross. Ada orang setahun sekali dia tukar. Itu yang aku pelik. Harga dia sebiji 1,100 ke 1,200. Lepas tahun pakai aku memang puas. Tengok marking tayar ni. Bunga dia baru luak 50%. Baloi tak? Kalau tayar dah perform, kita perhatikan brake dia pula. Ini pun dapat hari tu aku terus tukar. Dia punya brake pad depan ni lebih kurang dalam 1,300 lah sepasang. Dia punya disc ni sebelah dalam 1,500. Sepasang kiri kanan kali lah sendiri. Dengan gaya kau memandu yang tak ingat-ingat nak esok, main tekan-tekan je. Brake pad dia tengok. Brake pad ni dah luar tinggal 20% je. Siap-siap tinggal sebulan je dah kena tukar. Disc ni pula masa pasang hari tu aku siap ukur. Baru lagi dalam kotak tebal dia 32 mm. Dia siap ada mention tahap minimum ketebalan dia 30 mm. Lepas tahun tengok apa jadi. Sekarang kita ukur lah, kasih tengok berapa banyak dia luak. Aku bayar mahal-mahal, tengok dia kerja ke tak. Dekat sikit tengok ni Bukan tala muka aku bedul, tengok sini. Kalau korang reti baca, dia punya tebal sekarang 31 mm. Wah, itu maksudnya apa? Macam main kau kerja setahun 1 mm je. Setahun sekali kena tukar baloi ke? Berapa dah total habis semua ni Sob? Mana aku tahu duit kau, bukan duit aku. Tambah tolak macam tak banyak habis. Kan? Tu aku duk rasa macam baloi lagi bela kereta ni daripada bela kau. Korang tunggu apa lagi? Terus buat kira-kira. Klik link dekat bio, cari nama aku. Aku ajar macam mana nak lagi baloi.